Kalau kita fikir nak beli emas, yang pertama sekali kita fikir adalah kita pergi dekat kedai-kedai emas. Kalau kita nak beli emas untuk tujuan berhias, okey, kita pergilah dekat mana-mana kedai emas. Asalkan emas tu berkenan di hati untuk sebagai perhiasan, kita beli je lah. Tapi kalau kita nak untung untuk simpanan pelaburan, kita boleh beli emas dekat public good. Emas dinar dengan gold bar. Ini gold bar dan ini dinar. Yang ni 5 dinar dekat tangan. Kita fokus dua item ni, bukan emas perhiasan. Sebab dua item ni mahal daripada ketulinan. Nak jual balik nanti pun mahal juga sebab ketulinan yang tertinggi. Kalau emas perhiasan, dia ada campuran. Yang paling tinggi 916. Kalau nak jual balik nanti, dia akan tolak spread yang agak besar. Kalau dekat public gold, emas dinar dengan gold bar ni hanya 6/900 je. Jadi at least 2 tahun kita dah untung. Tahun pertama dapat cover spread value, tahun kedua kita dah kau untung. Itu minimum 2 tahun. Kalau yang dah simpan emas 10 tahun tak untung-untung lagi, sebenarnya salah pilih produk emas. Untuk tujuan simpanan pelaburan, apa-apa matlamat kita untuk 2 tahun ke atas, fokus dinar dengan gold bar. Sekarang ni nak simpan emas, kita tak perlu keluar rumah, kita tak perlu nak pergi kedai-kedai emas, kita boleh menabung secara online sahaja dekat aplikasi e-commerce Gap. Kita boleh menabung emas tu serendah 100, kita kumpul by gram. Dah ada 5 gram pertama contohnya, kita dah boleh keluarkan. Inilah cara paling mudah kita nak dapatkan emas yang harga dia 2,600 dengan cara menabung sedikit-sedikit. Jadi boleh follow dan boleh komen dekat bawah nak tanya apa lagi tentang emas.